Selayang sekali lagi menjadi tumpuan apabila Jabatan Imigresen Malaysia Selangor melancarkan obskutip di beberapa kawasan sekitar Selayang dan Batu Caves dalam satu operasi penguatkuasaan pada Ahad. Operasi yang bermula sekitar jam 6 petang itu menyasarkan lokasi tumpuan warga asing termasuk pasar malam dan premis perniagaan yang dipercayai menggajikan atau menempatkan pendatang tanpa izin. Di lapangan, suasana operasi bertukar tegang apabila beberapa individu cuba mengelak pemeriksaan dan memberikan alasan tidak munasabah ketika ditahan oleh pegawai imigresen. Dalam satu insiden, seorang lelaki warga asing berusia lingkungan 30-an mempersoalkan tindakan pegawai yang menjalankan pemeriksaan rutin. Lelaki tersebut mendakwa dia hanya datang untuk membeli makanan dan tidak sepatutnya diperiksa. Namun keadaan berubah apabila dia cuba melarikan diri dari lokasi pemeriksaan. Cubaan itu gagal apabila pegawai bertugas bertindak pantas menahannya selepas berlaku sedikit pergelutan. Situasi berjaya dikawal dan pemeriksaan diteruskan tanpa gangguan lanjut. Dalam kejadian berasingan, seorang wanita warga asing turut mencuri perhatian apabila menangis ketika diminta mengemukakan dokumen perjalanan. Wanita itu mendakwa dia terlupa membawa pasport dan cuba meraih simpati pihak berkuasa. Bagaimanapun, hasil semakan lanjut mendapati pasport miliknya telah tamat tempoh sejak lebih setahun lalu sekaligus menafikan alasan yang diberikan. Menurut Jabatan Imigresen Malaysia Selangor, operasi ini dijalankan hasil risikan dan aduan awam di beberapa lokasi sekitar Selayang yang dikenal pasti sebagai kawasan berisiko tinggi. Di lokasi pertama iaitu Pasar Malam Batu Caves, seramai 59 warga asing telah diperiksa. Daripada jumlah itu, 39 individu ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959,63. Mereka terdiri daripada warga Myanmar, Indonesia, Bangladesh, India dan Pakistan yang dipercayai tidak memiliki dokumen perjalanan sah atau telah tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Operasi kemudian diteruskan ke sebuah restoran di Selayang Baru yang dipercayai menggajikan pekerja asing tanpa dokumen sah. Hasil pemeriksaan mendapati 4 lelaki warga asing sedang bekerja di premis berkenaan dan kesemuanya ditahan bagi siasatan lanjut. Kesemua yang ditahan terdiri daripada warga India dan Pakistan atas kesalahan berkaitan dokumen serta pelanggaran syarat imigresen. Pihak imigresen menegaskan operasi seumpama ini akan terus diperhebatkan dari semasa ke semasa bagi membanteras kehadiran pendatang asing tanpa izin serta memastikan majikan mematuhi undang-undang negara. Semua individu yang ditahan telah dibawa ke Pejabat Jabatan Imigresen Malaysia Selangor untuk proses dokumentasi dan siasatan lanjut. Orang ramai turut digalakkan menyalurkan maklumat sekiranya mengesan sebarang aktiviti mencurigakan berkaitan warga asing tanpa dokumen atau majikan yang melanggar peraturan imigresen. Kerjasama masyarakat amat penting dalam memastikan keselamatan, ketenteraman awam dan pematuhan undang-undang terus terpelihara di seluruh negara.